Hadis ke-33. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya sesiapa sahaja dibenarkan tuntutannya berdasarkan dakwaan semata-mata, nescaya ramai orang akan menuntut harta orang lain dan balasan terhadap nyawa. Akan tetapi, pihak yang mendakwa mesti mengemukakan bukti dan pihak yang menafikan dakwaan pula mesti bersumpah. Hadis Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan imam yang lain seperti lafaz yang dinyatakan. Sebahagian lafaz hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pengajaran hadis. 1. Kita hendaklah menyedari bahawa Islam amat mengambil berat tentang kemuliaan insan, integriti, hak terhadap harta benda dan nyawa. 2. Menjaga batasan dan akur dengan peraturan dapat menjamin kerukunan hidup bermasyarakat dan keamanan negara. 3. Kita ditegah daripada mengambil hak orang lain secara salah. 4. Setiap individu dididik agar mencari kebenaran sekalipun dalam sekecil-kecil perkara. 5. Setiap dakwaan mestilah disertakan dengan bukti yang menyokong dakwaan tersebut. Oleh itu, jangan menuduh seseorang melakukan apa jua salah laku tanpa bukti. 6. Sumpah diakui sebagai kaedah mempertahankan diri apabila dituduh.